Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor menyita 22 kenderaan lebih muatan menerusi operang lebih muatan. Sebanyak 39,555 notis turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan setakat kemarin. Operasi bersepadu yang turut membabitkan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT serta Agensi Intidadah Kebangsaan AADK itu kami paparkan dalam segmen Turun Padang. Pengarah JPJ Selangor Azrin Borhan berkata daripada jumlah itu 1,080 notis dikeluarkan bagi kesalahan lebih muatan. Selain itu, hasil pemeriksaan AADK, 8 individu termasuk pemandu e-hailing ditahan kerana disyaki positif dadah. Antara kesalahan tertinggi seperti tiada lesen kenderaan motor atau LKM iaitu sebanyak 5,160 notis, diikuti oleh tiada lesen memandu kompeten atau CDL sebanyak 4,440 notis, tiada perlindungan insurans sebanyak 3,492 notis, tiada lesen vocational sebanyak 2,299 notis. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyertai operasi khas bersepadu di Plaza Tol Sungai Ramal di Kajang malam semalam. Jelasnya lagi, pelaksanaan penguatkuasaan ini bukan bertujuan menghukum semata-mata. Sebaliknya, memberi penekanan kepada pendidikan dan pematuhan undang-undang khususnya melibatkan spesifikasi teknikal kenderaan, had muatan serta piawaian keselamatan jalan raya. Sejak kita melaksanakan operasi ini pada bulan Oktober, sehingga kini didapati kebanyakan lori telah mula mematuhi arahan-arahan yang telah ditetapkan bawah Akta JPJ, terutama sekali yang membawa muatan. Dan kita dapati kebanyakan mereka membawa muatan tidak melebihi yang ditetapkan dan sentiasa dalam keadaan paras yang baiklah. Bagaimanapun, tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar peraturan. Selain itu, pihaknya turut memberi tumpuan kepada kawasan berisiko tinggi seperti kuari dan laluan utama yang mempunyai volume lori tinggi dengan operasi statik dijalankan dari pagi hingga malam.